Okey, berikut merupakan manusia yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tahu tak siapa mereka? Jom kita tengok video ni sampai habis. Yang pertama ialah orang Muslim, orang Islam. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Siapa yang menjadi Muslim, maka mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Dalam kalangan orang Muslim, ada orang yang lebih mulia, iaitu disebut sebagai golongan orang mukmin, orang yang beriman. Orang mukmin mempunyai kedudukan yang berbeza berbanding dengan orang Islam, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Seterusnya, di atas orang-orang beriman ini, ada lagi manusia yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, iaitu wali-wali Allah. Dalam hadis kursi, disebutkan bahawa sesiapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah telah mengisytihar perang dengan mereka ini. Jadi, wali Allah, mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dan di atas mereka ini ada lagi kedudukan manusia yang mempunyai kedudukan yang mulia, iaitu para nabi. Para nabi ini mereka dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu mereka mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Dan di atas para nabi ada lagi manusia yang mulia, iaitu para rasul. Rasul ni macam yang kita tahu, kita sedia maklum, orang beriman, Rasul ini seperti mana yang kita hafal dulu kan, 25 Rasul. Mereka ini mempunyai kedudukan yang mulia dan mereka merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalangan para Rasul, ada lagi manusia yang mulia, iaitu disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mereka ini, subhanallah, kedudukan mereka berbeza dengan kedudukan rasul-rasul yang lain. Dan di dalam 5 orang ni ada lagi golongan yang lebih mulia lagi, iaitu Khalilullah. Gelaran Khalilullah. Kedudukan Khalilullah ini kedudukan yang sangat tinggi. Dan ada 2 saja Khalilullah, ataupun kekasih Allah. Dalam bahasa kita sebut kekasih Allah lah. Khalilullah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam 2 orang Khalilullah ini, siapakah yang paling tinggi kedudukannya? Kedudukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita kena selalu bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan sentiasa memperjuangkan sunnah baginda dalam kehidupan kita. Dapat sesuatu, cuba komen dan like.